Nampak lagi shining. Kat tangan Kak Feri ni ada kereta Krisa. Milik Akil. Akil cakap kereta ni ayah dia guna untuk buat pergi site. Cat dia hampir-hampir nak mati tapi tak mati lagi. Tapi dia kotor yang tak hilang. Okey, Kak Feri buktikan kotor dia tak hilang. Kotor dia memang tak hilang langsung. Buat border dulu, okey. Kak Feri buat border dulu supaya kita nampak perbezaan dia. Feri buat macam ni, okey. Supaya kita boleh nampak beza. Okey, fokus yang bawah. Nampak tak? Ada start beza dah. Dah start beza dah dia punya cat dia. Warna dia nampak lagi shining. Over ni impact dia lagi bersih. Punya kesan dah start mula nampak. Tapi dia tak sesenang kereta yang Kak Feri buat sebelum ni. Sebab Kak Feri terusan cakap dia punya cat ni dah critical jugalah. Okey, agak critical. Tapi masih boleh hilang. Nampak tak beza? Kalau yang macam sebelum ni, biasanya kita sekali tolak je dah hilang kan. Macam ni boleh juga tapi perlukan sedikit usaha lah. Dia perlu gosok berkali-kali sikit. Tapi boleh nampak beza dia. Compare dengan ni. Jap Kak Feri bilas. Nampak tak? Nampak tak Kak Feri lap? Okey, nampak tak beza? Tadi kawasan ni macam ni tau. Dia macam ni. Memang liat, memang susah nak hilang. Memang susah nak hilang. Tekan kereta kalian-kalian ada kereta lama, catnya pun dah lama. Kalian boleh cuba macam ni. Yang biasa selalu kaki parking kat luar. Kadang-kadang you all tak ada car porch kan? Duduk apartment tu kadang parking kat luar tu boleh cuba. Sebab biasa kereta kalau letak parking luar selalu biasanya mudah dia punya cat jadi belak-belak. Nampak ni? Kereta ni keseluruhan body dia, cat dia dah belak-belak. Nampak? Tengok dia punya sini semua. So, boleh cuba dengan Kak Feri punya sabun badan My Over ni. Bancuh pekat sikit, okey? Dan satu gayung tu letak dalam 2 ke 3 scoop, bancuh pekat dan kalian boleh gosok, boleh jadi hasilnya begini. InsyaAllah bersih sikit, berseri sikit compare yang berbelak-belak macam ni.